Deria bau anjing adalah antara yang terbaik dunia. Tapi apa jadi kalau anjing ni hilang deria bau? 85% cara anjing itu fahami dunia datang melalui hidung. Anjing guna bau untuk baca sekeliling kita, termasuklah emotion. Dengan bauan, anjing ini boleh bau sama ada makanan dia selamat ataupun tidak untuk dimakan. Ini adalah cara anjing berkomunikasi sesama anjing, and even pet lain macam kucing. Bahagian otak yang proses bau pada anjing adalah 40 kali lebih besar daripada manusia dan anggaran 10,000 kali lagi sensitif. So, tanpa deria bau saja, anjing akan jadi hampir lumpuh sepenuhnya. Kita sebagai rakyat Malaysia harus nanti apa? Nama kedai ayam gepuk. Lepas tu, apa masalah dia? So, kenapa dalam menu ada tilapia? Ini adalah ketirisan. Oh ya, kejap. Kita serang. Max, masuk Max. Max. Ya, saya. Bau niat dia. Dia lapar tuan. Oh, patutlah. Lepas ni saya belanja makan, okey? Apa? Tak dengar? Saya ulang.